Ramai yang plan nak buka bisnes lepas pencen sebab tak perlu berhutang. Modal keluar dulu, untung belum tentu. Sewa, stok, supplier, gaji pekerja, semua nak duit. Kalau silap kira, pencen hangus terbakar, hidup makin stres. Ramai ingat bila dah pencen, masa banyak, boleh fokus bisnes. Tapi realitinya, bisnes bukan perlukan masa saja. Ia perlukan tenaga, emosi, stamina dan risiko besar. Umur 55 hingga 60 tahun, kita dah tak ada buffer untuk salah percaturan. Kalau masuk saham pula, nampak manis. Depan mata screenshot semua hijau. Semua orang nampak untung. Tak ada yang tunjuk rugi. Tapi belakang tabir emosi kena kental macam besi. Sebab saham bukan teka angka. Ia permainan psikologi. Kalau tak kuat, panic sell, FOMO buy, habis. Dan satu benda yang orang selalu abaikan. Duit standby survival hidup keluarga 6 hingga 12 bulan. Duit ni mesti dah kena ready. Kalau belum ada buffer tu, saham jadi sangat bahaya. Sebab sekali tersalah entry, duit pencen boleh lenyap dalam sehari. Sebenarnya, tuan-puan ada dua pilihan. Pilihan pertama, kejar pulangan yang tinggi, bisnes ataupun saham. Risiko tinggi, modal besar, tenaga besar dan kalau rugi tu pun besar. Ataupun tuan-puan boleh tukar sebahagian duit pencen jadi emas fizikal. Tak janji kaya cepat, tapi jaga nilai hidup kita. Tak boleh hangus, tak boleh bankrupt, tak boleh ditipu graf. Emas tak perlukan penjagaan, tak perlukan tenaga, tak perlukan emosi. Dia cuma buat satu kerja je, iaitu kekalkan nilai. Emas bukan pelaburan agresif, ianya perlindungan nilai. Kita kerja 30 tahun, pencen masuk sekali, biarlah nilai tu kekal, bukannya berterbangan. Saya cuma nak pesan satu, pesan dari mentor saya, kena belajar dari pengalaman orang lain. Miskin masa muda itu pengalaman, jatuh miskin di hari tua itu penjara kehidupan. Kena ingat, duit pencen bukan modal eksperimen, itu adalah modal hidup kita. PM sekarang, saya akan bantu alihkan sebahagian simpanan tunai tuan-puan kepada emas.